Makcik, apa salah lalat? Awak selalu orang cakap jangan jadi mata lalat. Sebab lalat kan selalu cari benda busuk dan kotor. Habis tu, kalau lalat hinggap kat badan makcik, sebab makcik busuk ke? Tak semestinya. Lalat pun nak landing rehat juga. Lenguh sayap duk terbang. Kalaulah dosa tu bepung, mesti banyak lalat dorong makcik kan? Tu. Dari tadi duk libat lalat dengan makcik pasal apa? Makcik semua apa ni? Ni spray sweeper Serawangi. Serawangi ni boleh bantu menghalau serangga kat permukaan. Macam lalat, semut dan lipas. Meja pun bersih sebab dia bunuh 99.9% kuman. Bebas bahan beracun sebab guna bahan semula jadi. Tapi kan, kadang-kadang tu, kita sendiri duk jadi mata lalat terhadap lalat. Awak pula. Sekurang-kurangnya, lalat boleh hidup bangkai yang dah lama tertutup.